Tepat jam 12, 31 Ogos 1957, bendera British turun. Tengku pun jerit, "Merdeka, merdeka, merdeka" 7 kali. Detik itulah yang membentuk negara kita hari ini. By the way, ini bukan cerita pasal merdeka, tapi detik. Okey, jom. Dalam hidup kita ni, mesti ada detik yang mengubah kita. Sama ada jadi baik ataupun buruk. Kadang-kadang, sebab 1 minit je, boleh ubah seluruh hidup kita. Antara detik yang besar, jam 12 tengah hari, Facebook dilancarkan dan diubah seluruh hidup Mark Zuckerberg. Nelson Mandela bebas pada 4.14 petang dan satu dunia tahu siapa dia lepas tu. 2.56 pagi, Neil Armstrong jejak kaki kat bulan dan mengubah seluruh sejarah manusia. Hitler bunuh diri pada 3.30 petang dan tamatkan satu zaman gila. Dan Highland Tower runtuh pada 1.35 petang, mengubah perjalanan hidup ramai orang. So, pernah tak satu masa, 1 jam atau 1 minit yang ubah seluruh hidup kau? Sebab kadang, masa paling penting tu datang, masa kita paling tak ready.